Bayangkan satu perjalanan, hari ini anak tidak mendengar, esok anak masih melakukan kesilapan, lusa anak tetap belum berubah. Persoalannya, adakah usaha kita sia-sia atau sebenarnya kita sedang menanam sesuatu yang belum tiba masanya untuk dituai? Kerana satu hakikat yang sangat mendalam ialah ini, kesabaran ibu bapa hari ini adalah kejayaan anak pada masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa yang saya hormati, dalam perjalanan membesarkan anak-anak, tidak ada ibu bapa yang tidak diuji. Kita diuji dengan anak yang tidak mendengar, anak yang degil, anak yang lambat berubah. Pada saat ini, kita merasa penat, kecewa, hilang sabar. Masalah sebenar bukan kerana ibu bapa tidak sayang anak. Masalah sebenar ialah apabila kita mengharapkan perubahan yang cepat. Kita mahu tegur hari ini, berubah esok, nasihat sekali, terus faham. Namun hakikatnya, perkembangan anak adalah satu proses yang panjang. Ia tidak berlaku dalam sehari. Masalah sebenar ialah apabila kita mengukur usaha kita dengan hasil yang segera. Apabila hasil tidak nampak, kita mula hilang sabar, cepat marah, kurang memberi sokongan. Lebih membimbangkan apabila kesabaran kita semakin berkurang, anak semakin menjauh. Masalah sebenar ialah apabila kita lupa bahawa kesabaran adalah asas dalam mendidik. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam keibubapaan. Kesabaran adalah kunci kepada pembentukan anak yang berjaya. Satu, kesabaran memberi ruang perubahan. Anak belajar perlahan-lahan, memahami secara berperingkat, membesar dengan proses. Dua, kesabaran mengawal emosi. Apabila kita sabar, kita lebih tenang, kita lebih bijak bertindak, kita tidak bertindak secara emosi. Tiga, kesabaran membina hubungan. Apabila ibu bapa sabar, anak lebih dekat, anak lebih terbuka, anak lebih percaya. Saya ingin berkongsi satu kisah seorang ibu bapa yang mudah hilang sabar. Apabila anak melakukan kesilapan, dia cepat marah. Anak menjadi takut, menjadi tertutup. Akhirnya, hubungan menjadi jauh. Kisah kedua, seorang ibu bapa yang sangat sabar. Walaupun anak melakukan kesilapan, dia membimbing, dia menasihati dengan tenang, dia memberi masa. Perlahan-lahan, anak berubah menjadi lebih baik. Perbezaan antara dua situasi ini bukan pada anak, tetapi pada kesabaran ibu bapa. Tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa yang saya hormati, dalam perjalanan membesarkan anak-anak, kesabaran bukan pilihan. Ia adalah keperluan. Akan ada hari yang sukar, akan ada saat yang mencabar. Namun, jangan berhenti bersabar, kerana setiap kesabaran kita sedang membentuk masa depan anak kita. Mulakan dengan refleksi. Adakah kita cukup sabar? Adakah kita memberi ruang kepada anak? Adakah kita membimbing dengan tenang? Mulakan dengan langkah kecil, tarik nafas sebelum marah. Pilih kata yang lembut, beri masa kepada anak. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu ibu bapa membina generasi yang hebat dan bertanggungjawab. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada ibu bapa yang lain kerana kita mahu melihat lebih ramai ibu bapa yang kuat dan sabar. Ingatlah, kesabaran ibu bapa berbuah kejayaan dan setiap kesabaran yang kita tunjukkan hari ini akan menjadi kejayaan besar dalam kehidupan anak kita pada masa depan. Teruskan mendidik, teruskan bersabar kerana anak yang hebat datang daripada ibu bapa yang tidak pernah putus asa. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi ibu bapa yang bukan sahaja kuat menghadapi cabaran tetapi juga penuh kesabaran, kasih sayang dan mampu membentuk masa depan anak-anak dengan cemerlang.